Lens Tamron 1750 okey. Aku ingatkan dia hanya hantar lens, tapi dia datang sekali dengan Nikon D3002 dengan lens 1750. Nikon 1750 internal focus, yang ni version DI tu lama dah lens ni. Kalau yang model baru dia keluar, dia bulky, dia besar. Dah lama juga. Apa dia tu? Filter dia tu. Filter dia ni Cak Yap, brand Kenko. Okey, ada fungus, ada habuk, ada fog, dan ada haze sikit. So complete set lah, semua ada. Tapi lens dia tak tahu mana. Masih cantik. Kalau ikut rupa kat sini, yang kata tak pernah buka boleh, tak kata pernah buka boleh. Lebih kepada macam tak pernah kena buka. Demi condition lawa. Demi condition sangat lawa. Okey, lens ni. Aku tak tahu pula kalau lens ni masuk dekat body ni autofocus. Aku nak test. Betul tak? Okey, masuk. Oh, so far lens 1750 ni dia autofocus dengan D3002. Maksud kalau dengan dia autofocus dengan D3002, dia autofocus dengan D3001, D3003, D3004, D3005, D5000, D5002, 5001 sama lah kan, 5003, 5005 kan, semua dia autofocus. Okay, so hampa boleh pakai lens ni. Siapa-siapa yang pakai body basic ni, hampa boleh beli lens ni kalau hampa jumpa dalam pasaran ni. Sebab second hand dia sepatutnya bawah RM500. Baru dia dulu harga aku tak ingat dah, tapi atas RM1,000 lah, dekat dalam RM2,000 macam tu kot. Aku tak ingat dah. Body ni baru dah tak keluar, second hand banyak. Bergantung pada nasib, bawah RM500, atas RM500, bawah RM1,000, bergantung pada condition apa semua. Macam ni cantik lah, lawa. Sila-sila apa boleh dapat dua ni, okey, RM1,000 atau RM1,000 lebih, ataupun bawah RM1,000. Nasib, ikut rezeki masing-masing 026 ni kan. So far dia tak tinggal soal cinta. Yang aku tahu dia nak servis lens ni. Body ni aku tak sure, tapi aku akan tanya dia. Sebab tak tahu dah halang-halang hantar tak servis, sayang rugi kan. Halang-halang hantar servis, okey. Alright. Condition lawa lagi. Mungkin jarang pakai ke, beli second hand ke, ataupun simpan banyak ke apa kan. Kamera ni, kamera lens yang kena banyak pakai. Apa jarang pakai, masalah. Okey. Habis tu D3002 siapa-siapa yang ada, ataupun D3000 series, mungkin gambar hampa kamera hampa jadi tak best, tak cantik, hampa tak cukup modal untuk upgrade kamera mahal kan. Aku ada buat tuning saka, okey, apa benda tu, custom firmware yang mana autofocus jadi lagi laju. Kemudian hang punya ISO boleh pump lagi tinggi. Kalau hang pakai rendah pun quality image yang jadi lagi best. Hang punya color indoor, outdoor, pagi, petang, siang, malam, hang dah tak pening. Color hang punya gambar dia naik lagi lah. Habis tu hang punya white balance hang dah tak pening. Kemudian hang punya bateri akan jadi lagi jimat. So beberapa benda ni, dan autofocus hang jadi laju sikit. Dan beberapa benda ni yang nak membezakan kamera murah dengan kamera mahal. Hang tak cukup modal, hang nak pergi jadi macam D3005, nak pergi jadi macam D5000 series, nak pergi jadi macam D7000 series. InsyaAllah kita boleh buat benda tu. Okay, cuma hang kena hantar dekat aku buat. Okay, prepare sikit duit, kemudian hang boleh pakai. Memang pakai rasa beza dia, memang sangat-sangat best. Okay, siapa yang dah biasa buat dia tahu benda-benda macam ni kan. Okay, yang buat tu hanya aku seorang je lah yang buat. Okay, yang lain-lain tak ada apa nak cakap. Aku buat kerja di hitam Penang. Okay, let's say nak jumpa aku, contoh nak jumpa hari ni bawa appointment. Alright, tak pernah aku ada kat situ, kita jumpa mudah je. Kalau kita hampa nak buy post macam ni, daripada orang rasa kan, dia nak main makan modal apa semua, post mudah sampai aku buat siap, aku post balik. Okay, so macam tu je. Kalau ada apa-apa masalah, nak servis, nak repair, nak tanya soalan dan sebagainya, nombor phone aku 0775 075 99 14. Jangan call biasa, jangan WhatsApp apa dalam bentuk biasa apa semua, aku takkan jawab.
text message, voice message atau video message hantar, insyaAllah aku jawab. Cuma kau sabar kan, tu je lah kan. Okay, yang lain tak apa nak cakap. So far dekat tu je lah aku lah kan ni. So okay, bye. Salam.